Yang ketiga tuan-tuan, antara adab dengan ilmu itu adalah kita sampaikan yang baik-baik. Sampaikan ilmu yang baik-baik ini daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmizi, "Balligh anni walau ayah." Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmizi. Banyak ulama-ulama hadis apakah yang dimaksudkan satu ayat itu? Tentang kebesaran Allah, syariat Allah. Apa saja perkara-perkara yang baik yang mendatangkan manfaat pada orang lain, sampaikanlah, jangan simpan. Dan kalau orang itu mengamalkannya, kita pun dapat sedikit saham pada kita. Dia beri manfaat pada orang lain. Saya ringkaskan tuan-tuan. Dan adab yang keempat terhadap ilmu itu, jangan kita merasa ilmu yang kita amalkan itu akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain, jangan sombong dengan amal kita. Jangan bangga dengan amal-amal kita ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yudkhilu ahadan minkum 'amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin min Allah." Hadis ini biasa tuan-tuan kita dengar. Tidaklah dimasukkan seseorang daripada kamu ke dalam syurga kerana amalannya, dan tidak dijauhkan daripada neraka kerana amalnya. Bukan amal kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana," termasuk aku ni, "illa bi rahmatin min Allah," kecuali dengan rahmat Allah. Jangan salah faham. Ni kenapa tak datang solat Jumaat? Tak apa ustaz, masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan solat Jumaat. Parah macam tu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rahmatin min Allah, illa bi rahmatin min Allah, kamu masuk syurga kerana rahmat Allah ini, kita kena cari tempat-tempat yang boleh menarik rahmat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Baca Quran, duduk dalam majlis ilmu ni, tolong orang. Itu antaranya. Bukan kita duduk diam bila kita tengok, janganlah main judi, bertaubatlah, rahmat Allah itu mahal luas ustaz. Dia tazkirah kita. Bukan itu maksudnya. Dan ulama-ulama kita kata dulu, amalan-amalan kita ni sebagai modal, tapak kita untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. "Faman kana yarju liqa' rabbih falyamal 'amalan salihah." Siapa yang nak berjumpa dengan Rabbnya, bercita-cita nak bertemu dengan Rabbnya, syarat pertama kena buat amal soleh. Jangan kata amal ni tak penting. Penting.